Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa hanya satu simbol tunggal menjadi asas kepada hampir setiap agama, mitologi dan tradisi spiritual sepanjang sejarah manusia? Simbol ini sangat purba sehingga akarnya menjangkau jauh ke masa silam. Lama sebelum manusia mencipta tulisan, ia menghubungkan Viking Skandinavia yang garang, para mistik Kabalah purba, Firaun Mesir dan Syaman Siberia. Dan simbol ini adalah pohon kehidupan. Anda pasti pernah melihatnya berkali-kali pada perhiasan, tatu dan filem. Tetapi, pernahkah anda terfikir mengapa ia wujud di mana-mana? Dalam video ini, kita akan melakukan pengembaraan yang luar biasa, membongkar misteri yang telah disimpan oleh pohon ini selama beribu-ribu tahun. Kita akan membuktikan bahawa ini bukan sekadar imej yang cantik, tetapi peta universal bagi kosmos dan jiwa manusia, kunci untuk memahami sumber tunggal bagi semua kepercayaan. Bersedia untuk melihat dunia dari perspektif baharu? Jika ya, bersedialah. Kita akan mulakan sekarang. Sebelum kita mendalami mitos dan agama tertentu, mari kita fahami dahulu apa itu pohon kehidupan atau pohon dunia dari sudut pandang sains mitos atau mitologi. Imej ini termasuk dalam kategori archetypes, iaitu idea dan imej sejagat semula jadi yang wujud dalam ketidaksedaran kolektif seluruh manusia. Ia seumpama perisian asas dalam fikiran kita. Pohon dunia adalah tumbuhan gergasi, selalunya bersifat mitos yang melambangkan paksi dunia atau dikenali sebagai aksis mundi. Ia menghubungkan 3 lapisan utama kosmos, alam bawah atau dunia orang mati melalui akarnya, alam tengah, dunia manusia melalui batangnya, dan alam syurga, dunia ketuhanan melalui dahannya. Ia adalah sejenis tulang belakang kosmik yang menopang struktur seluruh alam semesta, menghalangnya daripada terjerumus ke dalam kekacauan. Melaluinya, daya hidup mengalir dan di sepanjangnya pula dewa-dewi, syaman dan roh si mati mengembara. Memahami struktur asas ini adalah kunci untuk menyedari mengapa simbol ini begitu mudah disesuaikan dalam berpuluh-puluh budaya, di mana ia menerima perincian baharu tetapi mengekalkan intipati asasnya. Kita mulakan kembara kita di utara yang dingin dan mencabar, memasuki dunia mitos Norse. Di sinilah berdiri megah barangkali pohon dunia yang paling terkenal, pokok ash gergasi yang bernama Yggdrasil. Nama itu sendiri sudah misteri. Ia lazimnya diterjemahkan sebagai kuda tunggangan Ygg, di mana Ygg merupakan salah satu nama dewa Odin. Ini merujuk kepada mitos pengorbanan diri Odin yang tergantung pada pohon ini selama 9 hari, 9 malam ditikam oleh lembingnya sendiri demi mencapai ilmu rune. Maka, Yggdrasil bukan sekadar pohon, ia berfungsi serentak sebagai mesbah korban, tiang gantung dan instrumen untuk mencapai kebijaksanaan agung. Ia melangkaui keseluruhan alam semesta, menghubungkan kesemua 9 dunia dalam kosmologi Norse. Cabang-cabangnya menjulang tinggi melangkaui langit, manakala batangnya menyokong keseluruhan fabrik realiti. Namun, Yggdrasil bukanlah sesuatu yang statik. Ia hidup dan turut menderita. Ia sentiasa dikunyah oleh rusa, akarnya digerogoti oleh naga Nidhöggr, dan di puncaknya pula bertenggek seekor helang yang bijaksana. Ini adalah lambang pergelutan abadi, keseimbangan dinamik antara penciptaan dan kemusnahan, antara hidup dan mati. Ia mengajar kita bahawa alam semesta bukanlah sesuatu yang beku. Ia berada dalam gerakan dan ketegangan yang berterusan. Dan ketegangan inilah sebenarnya adalah kehidupan itu sendiri. Mari kita teliti struktur Yggdrasil dengan lebih mendalam. Pohon ini sebenarnya adalah peta sebenar kosmos Norse,
Pokok abu ini mempunyai 3 akar utama, dan setiap akar menjunam ke sumber kebijaksanaan dan takdirnya sendiri. Akar pertama menjulur ke Asgard, dunia dewa-dewa Esir, dan mendapat nutrisi daripada mata air Ut yang suci. Di mata air ini bersemayam 3 non, gadis-gadis takdir, yang bernama Ut, Verdandi, dan Skuld. Mereka masing-masing bermaksud masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setiap hari, mereka menyiram akar pohon itu dengan air mata air yang dicampur dengan tanah liat, memastikan pohon abu tersebut tidak layu atau reput. Non-non inilah yang menenun benang takdir semua dewa dan manusia. Malah, Odin sendiri tidak dapat mengatasi keputusan mereka. Akar kedua Yggdrasil menjunam ke Jotunheim, dunia gergasi ais, dan dibasahi oleh air mata air kebijaksanaan dan Mimir. Mata air ini dijaga oleh gergasi Mimir yang memiliki ilmu yang tidak terbatas. Demi mendapatkan hak untuk meminum dari sumber ini, Odin sanggup mengorbankan mata kanannya. Tindakan yang melambangkan pengorbanan pandangan luaran demi mencapai pandangan dalaman atau ilham. Akar ketiga menembusi Niflheim yang gelap dan berkabus, iaitu dunia sejuk dan kegelapan, di mana semua sungai di dunia bermula dari mata air Hvergelmir, yang bermaksud periuk mendidih. Sistem akar dan mata air yang rumit ini menunjukkan bahawa asas kewujudan kosmos dipegang teguh oleh takdir, kebijaksanaan dan daya hidup yang primordial. Mari kita alihkan pandangan dari akar naik ke batang dan rimbunan Yggdrasil. Batang pohon ini adalah paksi utama yang menghubungkan dunia pertengahan, Midgard, tempat tinggal manusia, dengan dunia-dunia lain. Di sekeliling Midgard terletak dunia-dunia yang lain, Asgard, Jotunheim dan Niflheim yang telah kita sebutkan tadi, serta Vanaheim, dunia dewa-dewa Vanir, Alfheim, dunia pari-pari cahaya, Svartalfheim, dunia alfar gelap atau dwarf, Muspelheim, dunia gergasi api, dan Helheim, alam orang mati yang diperintah oleh Dewi Hel. Semua dunia ini bukan hanya tergantung di ruang kosong, ia adalah sebahagian daripada ekosistem tunggal pohon ini. Di sepanjang batang Yggdrasil, tupai Ratatoskr berlari mundar-mandir laksana melalui lebuh raya laju. Ia menyampaikan kata-kata nista dari helang yang bertenggik di puncak kepada naga Nidhöggr yang menggerogot akar di bawah dan sebaliknya. Kelihatan remeh ini sebenarnya melambangkan pemindahan tenaga dan maklumat antara atas dan bawah, langit dan dunia bawah, kesedaran dan alam bawah sedar. Sementara itu, di puncak tertinggi, di celah-celah dahan pohon ash, 4 ekor rusa meragut daun dan kulitnya yang melambangkan pembaharuan berterusan dan kitaran alam semesta. Usteru Yggdrasil menjelma di hadapan kita sebagai organisma hidup yang bernafas, penuh dengan konflik dan interaksi. Dan ia tidak lain tidak bukan adalah alam semesta itu sendiri. Yggdrasil bukan sekadar model kosmologi, tetapi juga nubuatan tentang kebinasaan alam semesta itu sendiri. Mitos-mitos Norse tidak menjanjikan kebahagiaan abadi. Sebaliknya, ia berbicara tentang Ragnarok, hari kiamat dewa-dewa, pertempuran terakhir antara kuasa ketenteraman dan kekacauan. Keadaan Yggdrasil menjadi petunjuk utama tentang dekatnya hari pemusnahan itu. Nubuatan menyebutkan bahawa sebelum Ragnarok, pokok ash itu akan bergetar dan mengerang. Ini bukan hanya metafora puitis. Ia bermakna struktur realiti itu sendiri mula retak. Hubungan antara dunia-dunia akan melemah, membolehkan raksasa-raksasa, serigala Fenrir dan ular dunia Jormungandr melepaskan diri. Namun, yang paling menakjubkan ialah
walaupun dunia dimusnahkan oleh api dan ditelan air, Yggdrasil akan tetap bertahan. Di dalamnya, dua manusia akan berlindung, Lif dan Lifthrasir, yang akan memulakan semula keturunan manusia yang baru. Pokok dunia dalam tradisi Norse bukan sekadar lambang ketenteraman sedia ada, tetapi juga jaminan kepada kelahiran semula. Ia adalah bahtera yang memelihara benih kehidupan walaupun selepas malapetaka sejagat. Ini adalah falsafah yang mendalam bahawa kehidupan sentiasa mencari jalan untuk berterusan, di mana pengakhiran satu kitaran sentiasa menjadi permulaan kepada kitaran yang lain. Pohon ini abadi manakala alam, dewa-dewa dan manusia datang dan pergi. Perbincangan tentang pohon dunia Norse penting untuk kita mendalami kepentingan psikologinya. Yggdrasil adalah metafora yang sempurna untuk kesedaran manusia. Akarnya yang berada di Niflheim yang gelap, tempat naga Nidhöggr bersemayam, melambangkan alam bawah sedar kita, ketakutan tersembunyi, naluri dan keinginan yang kita pendam. Batang pokok serta dunia tengah, Midgard, pula adalah ego kita, realiti harian yang kita sedari sepenuhnya. Sementara puncaknya dengan Helang di Asgard, mewakili alam suprasedar, aspirasi tertinggi kita, pencarian spiritual dan hubungan dengan Yang Maha Esa. Tupai Ratatos yang mundar-mandir naik dan turun melambangkan fikiran kita, sentiasa berbolak-balik antara naluri duniawi dengan idealisme tinggi, lalu mencetuskan ketegangan dalaman keempat. Pengorbanan Odin pada pohon itu pula adalah laluan arketip seorang wira yang mesti mati dalam diri lama, mengorbankan ego dan zon selesa demi mencapai pengetahuan baru yang lebih mendalam tentang diri dan alam semesta. Pengembaraan melintasi alam-alam Yggdrasil sebenarnya adalah perjalanan ke lubuk hati kita sendiri. Dengan memahami struktur ini, kita bukan sahaja memahami tamadun Norse purba, tetapi juga memahami diri kita sendiri. Kita semua hidup di atas Yggdrasil kita sendiri, berusaha menyeimbangkan naga di akar dan helang di ranting. Mari kita buat lompatan merentasi masa dan ruang. Kita kembali beribu-ribu tahun dahulu dan beribu-ribu kilometer ke selatan, menuju ke Mesopotamia yang panas dan subur, tempat lahirnya tamadun awal manusia. Tepat di sini, pada tablet tanah liat bangsa Sumeria, kita menemui antara gambaran terawal pohon kehidupan yang pernah direkodkan. Jauh sebelum era Viking, 2 atau 3,000 tahun sebelum Masihi, bangsa Sumeria telah pun memuja sebatang pohon suci yang mereka namakan Kiskanu. Pohon ini dikatakan tumbuh di taman syurga yang mitos terletak di pusat dunia, tempat yang dipanggil Eridu. Pohon tersebut dianggap sebagai kediaman para dewa, terutamanya dewa kebijaksanaan, Enki. Dalam salah satu mitos yang paling kuno, Gilgamesh, Enkidu dan dunia bawah, ada diceritakan tentang pohon Hulupu yang tumbuh di tebing sungai Euphrates. Dan akarnya dihuni oleh seekor ular. Di dahan-dahannya bersarang burung anzu, manakala di batangnya tinggal iblis wanita bernama Lilith. Dewi Inanna yang berhasrat menjadikan pohon itu takhta dan tempat tidur peraduannya, tidak mampu mendekatinya. Perkara ini sangat mengingatkan kita kepada struktur Yggdrasil, pohon dunia Norse, dengan naga, helang dan makhluk-makhluk lain yang menghuninya. Ini membuktikan bahawa idea tentang sebatang pohon sebagai ekosistem pelbagai peringkat, tempat di mana pelbagai kuasa berbeza wujud bersama, adalah satu konsep yang sangat kuno. Pohon Sumeria ini adalah lambang ketertiban ilahi
dan merupakan tempat di mana langit bertemu dengan bumi. Selepas tamadun Sumeria, konsep pokok suci ini telah diambil alih dan dikembangkan oleh peradaban Mesopotamia yang lain, iaitu Akkadia, Babylon dan Assyria. Bagi orang Assyria, imej pohon kehidupan ini menjadi teras utama ideologi empayar mereka. Pada relief yang tidak terkira banyaknya yang menghiasi istana-istana Raja Assyria, kita dapat melihat gambaran pokok yang berseni, serangkali menyerupai pokok palma atau pain dengan dahan yang simetri serta dihiasi kalungan. Di sisi pokok ini, biasanya terdapat makhluk gaib bersayap atau apkallu. Mereka ialah makhluk luar biasa dalam rupa manusia, lengkap dengan sayap dan kadang-kadang berkepala helang. Di satu tangan mereka memegang baldi atau timba, manakala di tangan yang lain mereka memegang buah kon. Dengan kon ini mereka seolah-olah memberkati pokok suci itu dalam ritual khas. Di atas pokok tersebut pula sering digambarkan cakera bersayap yang memaparkan figura Dewa Ashur, iaitu dewa tertinggi masyarakat Assyria. Adegan ini bukan sekadar perhiasan semata-mata. Ia merupakan simbol ritual dan politik yang sangat berkuasa. Pohon itu melambangkan empayar Assyria itu sendiri, kemakmuran dan mandat ilahi mereka. Manakala raja yang sering digambarkan berdiri di samping pokok tersebut memainkan peranan sebagai tukang kebun agung, iaitu perantara antara Tuhan dan manusia. Baginda bertanggungjawab menjaga ketertiban kosmik serta kesejahteraan negara. Oleh itu, pohon kehidupan di sini menjadi lambang kekuasaan yang tidak tergugat dan keabsahan ilahi. Kita teliti dengan lebih mendalam perlambangan pohon Assyria ini. Mengapa pula ia digambarkan sebagai pokok palma atau pokok pain? Bagi penduduk Mesopotamia, pokok kurma, palma tamar, adalah pohon kehidupan yang sebenar. Ia membekalkan makanan, wain, serat dan bahan binaan. Sudah tentu, ia menjadi lambang kesuburan dan kelimpahan. Sementara itu, pokok pain sebagai pokok yang kekal hijau, evergreen, melambangkan keabadian dan kehidupan yang kekal. Struktur pohon yang simetri dan teratur pada arca, timbul, relief tersebut mencerminkan gagasan dunia yang sempurna, yang diatur secara ketuhanan, sebuah visi yang ingin dicapai oleh raja-raja Assyria di bumi. Bagaimana pula dengan ritual pendebungaan itu? Sesetengah cendekiawan berpendapat ia adalah representasi sebenar amalan pertanian, iaitu pendebungaan buatan pokok kurma yang memang sudah popular di Mesopotamia pada masa itu. Itu pada tahap perlambangan, ia adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Ia adalah tindakan magis untuk memindahkan tenaga dan kesucian ketuhanan kepada pohon itu dan melalui pohon itu kepada seluruh empayar. Buah kon, pinus, yang dipegang oleh figura berkuasa, Jenny, itu digunakan untuk merenjis, hampir serupa dengan cara paderi menggunakan alat perenjis air suci. Kesimpulannya, pohon kehidupan Assyria adalah simbol kompleks yang menggabungkan idea kesuburan, keabadian, ketertiban kosmik dan kekuasaan ilahi. Secara jelas menunjukkan bagaimana satu imej mitos dapat dimanfaatkan untuk berkhidmat kepada negara dan mengukuhkan kuasa pemerintah. Satu aspek yang paling menarik tentang pohon kehidupan Mesopotamia ialah kaitannya dengan usaha mencari keabadian. Tema ini diserlahkan dengan jelas dalam epik Gilgamesh, salah satu karya sastera tertua di dunia. Selepas kematian rakannya Enkidu, Raja Gilgamesh memulakan perjalanan yang panjang dan berbahaya ke penghujung bumi untuk mencari rahsia hidup abadi. Dia bertemu dengan moyangnya Utnapishtim
yang terselamat daripada banjir besar dan dikurniakan keabadian oleh dewa-dewa. Utnapishtim membongkar rahsia kepada Gilgamesh. Di dasar lautan tumbuh sekuntum bunga seperti semak berduri yang mampu mengembalikan keremajaan. Gilgamesh dengan mengikat batu pada kakinya, menyelam lalu memetik bunga tersebut. Namun, dalam perjalanan pulang, apabila dia singgah di suatu mata air untuk mandi, seekor ular telah mencuri bunga itu. Sebaik sahaja memakannya, ular itu terus menyalin kulit lamanya dan menjadi muda semula. Bunga ini adalah satu lagi manifestasi pohon kehidupan, atau lebih tepat lagi, buahnya. Mitos Gilgamesh adalah tragis. Ia mengajarkan bahawa keabadian tidak ditakdirkan untuk manusia. Namun, ia juga mewujudkan hubungan yang kukuh antara pohon kehidupan, ular dan idea keremajaan abadi atau kelahiran semula. Tiga serangkai ini, pohon, ular dan keabadian yang hilang, akan menjadi salah satu motif utama dalam mitologi banyak bangsa lain, termasuk mitologi yang menjadi asas kepada agama-agama Abrahamik. Dari Mesopotamia, mari kita beralih ke barat, ke tamadun agung purba yang lain, Mesir. Di lembah Nil yang beriklim kering dan gersang, pokok-pokok khususnya sangat-sangat dihargai. Dan pokok suci utama bagi masyarakat Mesir kuno ialah pokok Sycomora, yang turut dikenali sebagai pokok ara dalam kitab Bible. Pokok yang rendang dan perkasa ini dipercayai merupakan penjelmaan hidup para dewi, terutamanya Dewi Langit, Nut serta Dewi Kasih Sayang dan Kegembiraan, Hathor. Sebagai ukiran dan lukisan di makam purba, kita dapat lihat dewi-dewi itu secara harfiah tumbuh keluar dari batang sycomora, menghulurkan makanan dan minuman, roti dan air kepada si mati. Ini bukan sekadar isyarat simbolik. Orang Mesir percaya bahawa selepas kematian, roh atau jiwa bak manusia yang digambarkan sebagai burung berkepala manusia akan berehat di bawah teduhan pokok suci itu dan menerima rezeki daripadanya sebagai bekalan untuk perjalanan ke alam akhirat. Dengan cara ini, pokok Sycomora berfungsi sebagai gerbang antara dunia orang hidup dan dunia orang mati, menjadi sumber kehidupan dan simbol kelahiran semula. Ia sering ditanam berhampiran makam untuk memastikan si mati sentiasa mendapat perlindungan dan jagaan abadi daripada dewi. Pohon kehidupan di Mesir sangat berkait rapat dengan kultus si mati dan kepercayaan terhadap alam akhirat. Ia adalah jaminan bahawa kematian bukanlah penamat, tetapi hanyalah peralihan kepada keadaan yang berbeza. Selain pokok sycamore, mitologi Mesir juga mengenal satu lagi pohon kehidupan yang jauh lebih spesifik, iaitu pokok Ishade yang dianggap suci. Pokok ini tumbuh di Heliopolis, pusat pemujaan dewa matahari, dan dipercayai sebagai pohon ilmu pengetahuan dan takdir. Menurut kepercayaan, di atas daun pokok inilah dewa kebijaksanaan Thoth dan Dewi. Penulisan Seshat akan mencatatkan nama setiap Fir'aun semasa kelahirannya, serta merekodkan tahun-tahun pemerintahannya. Ini adalah sejenis rekod ilahi yang mencatat kekuasaan dan umur panjang raja. Upacara mencatat nama pada daun pokok Ishade merupakan sebahagian penting daripada istiadat, pertabalan dan sambutan jubli pemerintahan Fir'aun. Ritual ini melambangkan bahawa kekuasaan Fir'aun telah ditentukan dan direstui oleh para dewa dan bahawa takdirnya terpahat dalam struktur alam semesta itu sendiri. Menariknya, dalam gambaran ritual ini, dewa matahari Ra sering muncul di samping Thoth dan Seshat. Ini menekankan sifat surgawi dan solar berkaitan matahari bagi pokok tersebut. Jika pokok sycamore dikaitkan dengan bumi, kesuburan dan alam akhirat, pokok Ishade pula adalah lambang peraturan langit, hukum ketuhanan dan takdir yang telah ditetapkan.
Ia berfungsi sebagai jam kosmik yang mengukur tempoh pemerintahan para raja dan zaman. Baiklah, mari kita maju selangkah lagi dan beralih kepada agama-agama Ibrahimiyah, iaitu Yahudi, Kristian dan Islam. Mitos asas yang menyatukan kesemua agama ini boleh ditemui di permulaan Bible dalam kitab Kejadian. Di tengah-tengah taman syurga, Taman Eden, Tuhan menanam bukan hanya satu, tetapi dua pohon suci, pokok kehidupan dan pokok pengetahuan, baik dan jahat. Adam dan Hawa dibenarkan memakan buah daripada semua pokok, termasuk pokok kehidupan yang memberikan keabadian atau hidup kekal. Larangan hanya dikenakan ke atas pokok pengetahuan. Di sinilah muncul watak yang sudah kita kenali, si ular yang menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang itu. Ia menjanjikan bahawa mereka akan menjadi seperti Tuhan, mengetahui baik dan jahat. Mereka tewas kepada godaan tersebut dan akibatnya berlakulah kejatuhan dosa. Mereka memperoleh pengetahuan, tetapi bersama-sama dengannya datanglah rasa malu, ketakutan dan kefanaan kematian. Selepas itu, Tuhan menghalau mereka keluar dari Eden dan menempatkan seorang malaikat dengan pedang berapi di pintu masuk untuk mengawal jalan menuju pokok kehidupan. Kisah ini merupakan salah satu kisah yang paling berpengaruh dalam budaya Barat. Ia menentang dua jalan yang berbeza. Jalan menuju keabadian melalui kepatuhan yang polos, pokok kehidupan, dan jalan menuju pengetahuan melalui keingkaran yang membawa kepada kematian, pokok pengetahuan. Umat manusia telah memilih jalan yang kedua, dan sejak itu seluruh sejarah kerohanian agama-agama Ibrahimiyah adalah usaha untuk kembali kepada pokok kehidupan yang hilang itu. Terutamanya dalam cabang mistiknya, Kabalah, imej pokok kehidupan, atau dalam bahasa Ibrani dipanggil Etz Chaim, telah mendapat perkembangan yang paling mendalam dan kompleks. Pokok kehidupan kabalistik ini bukan sekadar pokok. Ia adalah satu rajah terperinci, iaitu diagram penciptaan ilahi dan peta jiwa manusia. Ia terdiri daripada 10 pancaran atau sfera yang dikenali sebagai sephairot dan 22 laluan yang menghubungkannya. Setiap sfera melambangkan aspek Tuhan yang tertentu dan tahap penciptaan yang spesifik. Ia bermula dari sfera yang paling atas, iaitu Keter, mahkota, yang melambangkan kehendak ilahi yang tidak dapat difahami, dorongan awal kepada penciptaan. Kemudian, tenaga ini secara berturutan turun melalui sefirot yang lain. Choshmah, kebijaksanaan, Binah, pemahaman, Chesed, rahmat, Gevurah, ketegasan, Tiferet, keindahan, Netzach, kemenangan, Hod, kemuliaan, Yesud, asas, dan akhirnya termaterialisasi dalam sefira ke-10 yang terakhir, iaitu Malchut, kerajaan, yang mewakili dunia fizikal kita. Oleh itu, pokok kehidupan dalam Kabalah adalah model bagaimana cahaya ilahi memadat dan berubah menjadi jirim. Ia adalah tangga di mana penciptaan turun dari langit ke bumi. Pohon kehidupan kabalistik bukan sekadar peta penciptaan alam semesta. Ia juga merupakan laluan bagi peningkatan rohani. Jika proses penciptaan adalah penurunan tenaga dari atas ke bawah, maka usaha rohani manusia pula adalah proses pendakian dari bawah ke atas, bergerak dari Malkuth kembali kepada Keter. Seseorang itu perlu secara berperingkat menguasai dan menyerap kualiti setiap sephairah demi menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada ilahi. Laluan-laluan yang menghubungkan kesemua sefirot ini adalah sepadan dengan 22 huruf abjad Ibrani dan kad-kad Tarot, di mana setiap laluan melambangkan pelajaran atau ujian tertentu. Contohnya, untuk naik dari dunia material,
Malkut, ke sfera emosi, Yesod, kita mesti melalui laluan yang berkaitan dengan pemahaman tubuh dan naluri kita. Manakala, bagi mengimbangi antara kasih sayang, chesed, dan ketegasan, gefurah, kita perlu mencari keharmonian dan keindahan, tiferet, di dalam hati kita. Justeru, pohon kehidupan berfungsi sebagai alat utama untuk introspeksi diri dan transformasi peribadi. Ini bukan hanya konsep falsafah semata-mata, sebaliknya ia adalah panduan praktikal untuk alkimia rohani. Tujuannya adalah untuk mengubah insan biasa menjadi Adam Kadmon, manusia asal yang sempurna, yang telah menyambung semula hubungannya dengan sumber ilahi. Sistem ini telah memberikan impak yang sangat besar kepada keseluruhan tradisi esoterik Barat. Teks agama Kristian, konsep pohon kehidupan mengambil makna yang baharu dan mengejutkan. Semasa Perjanjian Lama, jalan menuju pohon kehidupan ditutup setelah manusia jatuh dalam dosa. Namun, dalam Perjanjian Baru, jalan itu dibuka semula, tetapi dengan kualiti yang sama sekali berbeza. Simbol utama agama Kristian ialah salib, tempat Yesus Kristus disalibkan. Ahli teologi dan bapa-bapa gereja secara langsung mengaitkan salib itu dengan pohon kehidupan. Terdapat tradisi yang mengatakan bahawa kayu salib itu dibuat daripada kayu pohon pengetahuan baik dan jahat itu sendiri. Dengan cara ini, pohon yang menjadi punca dosa dan kematian kini menjadi alat penebusan dan kehidupan abadi. Pengorbanan Kristus di kayu salib dilihat sebagai kontra kepada ketidaktaatan Adam. Jika Adam membawa maut ke dalam dunia melalui pohon itu, maka Kristus melalui pohon salib menganugerahkan keselamatan kepada manusia dan peluang untuk kembali ke Firdaus. Dalam kitab Wahyu, buku terakhir dalam Alkitab, kita sekali lagi melihat pohon kehidupan tumbuh di Yerusalem syurgawi, iaitu Firdaus yang baharu. Pohon itu menghasilkan 12 jenis buah, iaitu buah untuk setiap bulan, dan daun-daunnya adalah untuk penyembuhan bangsa-bangsa. Oleh itu, lingkaran sejarah telah sempurna. Pohon kehidupan yang hilang pada permulaan masa dikembalikan kepada manusia pada akhir zaman melalui pengorbanan Kristus yang dengan sendirinya menjadi pohon kehidupan itu. Islam sebagai agama Ibrahimiah yang ketiga memiliki konsep tersendiri tentang pohon syurga. Dalam Al-Quran dan hadis disebut tentang pohon tuba atau pohon kebahagiaan yang tumbuh di tengah-tengah syurga, iaitu jannah. Saiznya diberikan sebagai sangat besar sehingga dikatakan seorang penunggang kuda memerlukan 100 tahun untuk melintasi seluruh bayang-bayangnya. Dahan-dahannya terbuat daripada zamrud dan mutiara, dan daripadanya tergantung pakaian sutera yang disediakan khusus untuk golongan yang soleh. Berbeza dengan kisah dalam tradisi Bible, Islam tidak membuat pembezaan yang ketara antara pohon kehidupan, Tree of Life, dan pohon pengetahuan, Tree of Knowledge. Al-Quran ada menyebut tentang pokok larangan yang tidak boleh didekati oleh Nabi Adam dan isterinya, tetapi ia tidak secara spesifik dinamakan pohon pengetahuan. Malah, sesetengah ulama dan pentafsir Islam menyamakannya dengan pohon keabadian, Tree of Eternity. Selepas Nabi Adam diampunkan oleh Allah, beliau dan zuriatnya diberikan peluang untuk kembali ke jannah, di mana mereka dapat menikmati buah-buahan dan teduhan pohon tuba. Pohon ini menjadi simbol utama kepada kemurahan ilahi dan ganjaran berlimpah yang menanti semua orang yang beriman. Gambaran ini menguatkan lagi idea jannah sebagai taman yang indah, sentiasa hijau, penuh dengan limpahan rezeki dan ketenangan abadi. Justru, meskipun terdapat perbezaan dalam butiran dan penekanan,
Ketiga-tiga tradisi Ibrahimiah ini berkongsi kepercayaan yang sama terhadap pohon syurga sebagai simbol keabadian dan rahmat ilahi, iaitu sesuatu yang pernah hilang tetapi akan ditemui semula. Mari kita halakan kompas kita ke timur dan terokai bagaimana imej pohon dunia diwakili dalam agama Hindu. Di sini, kita akan bertemu dengan Ashvattha, iaitu pokok ara suci yang kerap disebut dalam Veda, Upanishad dan terutamanya dalam Bhagavad Gita. Namun, pohon Hindu ini adalah metafora kepada pokok yang terbalik. Dalam Bhagavad Gita, Krishna menggambarkannya begini. Dikatakan bahawa terdapat pokok banyan jejawi yang abadi, yang akarnya tumbuh ke atas, dahan-dahannya ke bawah dan daun-daunnya adalah nyanyian Veda. Ini adalah gambaran yang sangat kuat dan bersifat bertentangan dengan intuisi. Apakah maksudnya? Akar yang tumbuh ke atas melambangkan bahawa sumber alam semesta ini puncanya tidak terletak di bumi tetapi dalam realiti rohani yang lebih tinggi, iaitu Brahman. Manakala dahan-dahan yang menjulur ke bawah pula mewakili dunia material yang nyata dengan segala kepelbagaian makhluk hidup di dalamnya. Ini yang dikenali sebagai samsara hanyalah pantulan atau bayangan semata-mata kepada realiti yang sebenar. Daun-daun pokok itu adalah upacara Veda dan peraturan yang mengikat manusia kepada dunia material ini, menyebabkan mereka mengejar hasil daripada perbuatan mereka, karma. Oleh itu, pencari rohani menurut Bhagavad Gita tidak seharusnya melekat pada pokok ini. Sebaliknya, mereka harus menebang pokok yang berakar umbi ini dengan kapak tanpa keterikatan. Dengan cara inilah seseorang dapat membebaskan diri daripada belenggu samsara dan mencapai sumber yang sebenar, iaitu alam rohani. Buddhisme berkembang daripada tradisi Hindu dan dalam konteks ini, imej pokok suci turut memainkan peranan penting, namun ia mengambil makna yang baharu, yang lebih peribadi dan psikologi. Simbol utama bagi penganut Buddha ialah pokok Bodhi. Ini adalah pokok bersejarah yang spesifik yang tumbuh di Bodh Gaya, India. Di bawahnya, putera Siddhartha Gautama duduk bermeditasi dan mencapai pencerahan, lantas menjadi Buddha. Oleh itu, pokok Bodhi bukan sekadar melambangkan model kosmos, tetapi lebih kepada simbol pencerahan, kebijaksanaan dan pembebasan daripada penderitaan. Ia melambangkan potensi yang ada dalam diri setiap manusia, peluang untuk bangun dan melihat realiti seadanya. Ranting-ranting pokok ini pula melambangkan pelbagai jalan dan ajaran yang membawa kepada matlamat tersebut. Tindakan duduk di bawah pokok ini adalah metafora kepada meditasi mendalam, iaitu berpaling ke dalam diri untuk mencari kebenaran, bukan di dunia luaran tetapi dalam kesedaran diri sendiri. Menariknya, sebelum mencapai pencerahan, Siddhartha telah digoda oleh Mara, si iblis bersama tenteranya, cuba mengalih perhatian beliau daripada matlamatnya. Ini menyerupai perjuangan menentang kuasa kekacauan yang sentiasa berusaha meruntuhkan susunan alam semesta yang diwakili oleh pokok tersebut. Kemenangan Buddha ke atas Mara di bawah pokok Bodhi adalah kemenangan kesedaran mengatasi kejahilan dan kedamaian dalaman mengatasi kekacauan fikiran. Kita beralih jauh ke timur, ke China pula. Dalam mitologi Cina kuno, terdapat juga beberapa konsep mengenai pokok semesta, World Tree. Salah satunya ialah Fusang, sebatang pokok mulberry gergasi yang tumbuh di sebelah timur di sebuah pulau di tengah lautan. Mengikut legenda, di pokok inilah bersemayam 10 matahari yang digambarkan sebagai 10 ekor gagak bersaudara.
Setiap hari, mereka akan bergilir-gilir memulakan perjalanan merentasi langit. Namun, pernah suatu ketika, kesemua 10 matahari terbang serentak, menyebabkan kemarau dan bahang yang dahsyat di bumi. Pemanah legenda Ho Yi kemudiannya menembak jatuh 9 matahari yang berlebihan itu dan hanya meninggalkan satu sahaja. Di sini, pokok fusang berfungsi sebagai buaian kosmik, iaitu tempat kelahiran dan rehat bagi cahaya, serta lambang ketertiban dan kitaran hidup yang teratur. Konsep penting yang lain ialah pokok janmu, yang dikatakan tumbuh di pusat dunia. Ia begitu tinggi sehingga tidak mempunyai bayang-bayang, dan melalui pokok inilah para pemerintah dan dukun syaman dapat naik dari bumi ke syurga dan turun kembali. Ia adalah sejenis tangga yang menghubungkan alam manusia dengan alam roh. Mitos-mitos ini menunjukkan bahawa, sama seperti budaya lain, dalam tradisi Cina, pokok juga dianggap sebagai struktur asas yang menyokong ketertiban kosmik dan memastikan hubungan antara pelbagai lapisan kewujudan. Mari kita rentasi lautan dan jejakkan kaki di Mesoamerika ke dalam dunia peradaban Maya. Kosmologi mereka juga dibina di sekeliling pohon dunia yang dikenali sebagai Yaxche atau Ceiba. Ia adalah sebatang pokok gergasi dengan kanopi yang meluas dan akar yang kukuh, dan ia masih dihormati di Amerika Tengah sehingga ke hari ini. Bagi suku Maya, Ceiba adalah penjelmaan hidup bagi eksis mundi, paksi dunia. Akarnya menjunam jauh ke dalam Cibalba, dunia bawah tanah, alam orang mati dan dewa-dewa penyakit. Batangnya pula terletak di dunia pertengahan, tempat manusia mendiami. Manakala dahan-dahannya menembusi 13 lapisan langit, tempat para dewa bersemayam. Di puncak tertinggi pokok itu bertenggek seekor burung suci yang mungkin melambangkan dewa tertinggi. Batang Ceiba sering digambarkan berduri, melambangkan kesulitan dan pengorbanan yang diperlukan untuk pendakian rohani. Mengikut kepercayaan Maya, roh raja-raja dan bangsawan yang telah meninggal dunia akan mengembara melalui pokok ini untuk mencapai kayangan. Pada masa yang sama, para syaman dan paderi pula boleh menghantar kesedaran mereka merentasi dahan dan akar Yaxche semasa ritual bagi berkomunikasi dengan para dewa dan roh. Oleh itu, pohon kehidupan Maya, sama seperti Yggdrasil, bukanlah sekadar simbol, tetapi peta alam semesta yang berfungsi dan alat kerja yang praktikal untuk amalan kerohanian. Mari kita kembali ke dunia lama dan menelusuri semula kepercayaan nenek moyang kita, iaitu bangsa Slav. Walaupun kita tidak mempunyai banyak sumber bertulis, seperti yang terdapat pada tamadun Skandinavia atau Yunani, melalui cerita rakyat, lagu-lagu dan penemuan arkeologi, kita masih dapat membina semula gambaran pohon dunia, World Tree, bagi masyarakat Slav. Selalunya, ia digambarkan dalam bentuk sebatang pokok oak gergasi, kerana pokok oak adalah pohon suci bagi dewa guru, Perun. Pokok oak ini mirip seperti Yggdrasil, mitos Norse, menghubungkan 3 alam. Prav, alam atas, dunia kayangan para dewa; Yav, alam tengah, dunia material manusia; dan Nav, alam bawah, dunia gaib roh dan nenek moyang. Akarnya dibasahi oleh air sungai bawah tanah, sementara di ranting-rantingnya bersemayam burung-burung, selalunya helang atau falcon yang melambangkan utusan suci dewa-dewa. Pokok berhampiran akarnya sering disebut tentang seekor ular atau biawak. Struktur ini, helang di atas, ular di bawah, seperti yang kita lihat, hampir bersifat universal dalam kalangan bangsa-bangsa Indo-Eropah. Bagi masyarakat Slav, pohon dunia ini adalah pusat segala kewujudan.
Kitaran tahunan berputar di sekelilingnya dan ritual-ritual penting dari kelahiran hingga kematian semuanya berkait rapat dengannya. Sebagai contoh, dalam mantera dan cerita dongeng sering disebut tentang pokok oak di Pulau Buyan yang merupakan pusat dunia mitos, tempat di mana semua daya hidup tertumpu dan di mana penyelesaian untuk setiap masalah dapat ditemui. Selain daripada tamadun-tamadun agung, idea pohon dunia, World Tree, adalah konsep utama dalam tradisi shamanisme di seluruh dunia, dari Siberia dan Amerika Utara sehingga ke Australia dan Afrika. Bagi seorang syaman, pohon ini bukan sekadar mitos tetapi alat kerja utamanya. Semasa upacara ritualnya, sambil memasuki keadaan trans diiringi bunyi gendang, syaman tersebut menghantar rohnya mengembara melalui pohon ini. Dia boleh turun mengikut akarnya ke dunia bawah untuk melawan roh-roh jahat penyebab penyakit atau untuk mendapatkan kembali jiwa si sakit yang dicuri, atau dia boleh mendaki batang dan dahan ke dunia atas bagi memohon nasihat dan pertolongan daripada roh-roh baik atau dewa-dewa. Batang pohon itu baginya adalah terowong, tangga atau sungai yang membolehkannya bergerak di antara alam. Pohon ini lengkap dengan pembahagian yang melambangkan alam yang berbeza. Sering digambarkan pada pakaian ritual syaman dan juga gendangnya. Amalan ini menunjukkan bahawa pohon dunia bukanlah konsep falsafah yang abstrak, tetapi pengalaman yang dihayati sendiri, satu realiti dalaman. Ia adalah peta keadaan kesedaran yang diubah suai, hanya dapat diakses oleh mereka yang tahu melangkaui batas persepsi biasa. Ini membuktikan bahawa imej pohon tersebut tertanam dalam struktur asas psikologi dan minda kita. Setelah kita menelusuri pelbagai mitos dan kepercayaan, kini timbul satu persoalan. Mengapa mesti pokok yang menjadi tumpuan? Kenapa tidak gunung, sungai ataupun tiang? Jawapannya terletak pada hakikat semula jadi pokok itu sendiri. Ia secara jelas merangkumkan semua idea utama yang telah kita bincangkan. Pertama, pokok menyambungkan tiga alam. Akarnya menembus ke alam bawah tanah yang tidak kelihatan. Batangnya tegak di dunia kita, manakala dahan-dahannya menjangkau ke langit. Ini adalah model hidup Axis Mundi yang paling sempurna. Kedua, ia melambangkan kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan. Daripada sebiji benih kecil, lahirnya makhluk yang besar dan perkasa yang sentiasa memburu cahaya. Ini adalah metafora yang sesuai untuk evolusi kosmik serta peningkatan rohani dalam diri manusia. Ketiga, pokok bersifat kitaran. Hijau pada musim bunga, berbuah pada musim panas, menggugurkan daun pada musim luruh dan seolah-olah mati pada musim sejuk hanya untuk bangkit semula. Ini adalah simbol sempurna bagi kitaran masa, kematian dan kelahiran semula. Keempat, strukturnya, batang utama dan dahan-dahan yang bercabang, mengingatkan kita kepada genealogi atau salasilah keluarga. Justeru, lahirlah istilah pohon genealogi atau salasilah keluarga. Ia melambangkan kesinambungan antara generasi, perpaduan suku dan kesatuan seluruh umat manusia. Oleh itu, pokok adalah simbol paling kaya dan paling pelbagai dimensi yang dicipta oleh alam semula jadi, bertujuan untuk menjelaskan kepada manusia tentang tata cara alam semesta dan kedudukan kita di dalamnya. Menunjukkan simbol mitologi yang amat tua ini seolah-olah mendapat nafas baharu dalam bidang sains pada abad ke-19. Charles Darwin ketika berusaha menggambarkan teori evolusinya secara visual telah menggunakan metafora pokok pohon ini. Dalam bukunya On the Origin of Species, asal-usul spesies, beliau melukis satu rajah yang menunjukkan
Bagaimana daripada satu moyang sepunya di pangkal batang, lama-kelamaan cabang-cabang berkembang, iaitu pelbagai spesies yang kemudiannya menghasilkan tunas baharu pula. Skema ini yang kini dikenali sebagai pokok filogenetik atau pokok kehidupan, Tree of Life, telah menjadi simbol fundamental dalam biologi moden. Ia secara jelas memaparkan idea asal-usul sepunya dan proses divergensi, pemisahan spesies yang berlaku secara beransur-ansur. Sungguh menghairankan betapa model saintifik ini mempunyai persamaan yang ketara dengan model mitologi. Konteks pokok tersebut melambangkan kesatuan semua hidupan yang berasal dari satu akar. Kedua-duanya juga ia menggambarkan proses pembangunan dan peningkatan kerumitan. Sudah tentu, Darwin mungkin tidak terfikir tentang mitos-mitos Skandinavia, tetapi beliau secara intuitif telah menemui arketaip yang sama, iaitu simbol yang telah digunakan oleh manusia selama ribuan tahun untuk menjelaskan struktur kehidupan. Ini membuktikan bahawa pokok kehidupan bukan sekadar fantasi, tetapi merupakan intuisi yang mendalam tentang bagaimana realiti ini disusun dan berfungsi. Abad ke-20 telah menghadiahkan kita satu lagi, dan mungkin yang paling penting, jelmaan saintifik bagi pohon kehidupan. Pada tahun 1923, saintis James Watson dan Francis Crick menemukan struktur molekul DNA, iaitu helix berganda, double helix yang mengikut semua maklumat genetik tentang organisma hidup. Dan helix berganda ini sungguh menakjubkan kerana ia menyerupai dua batang pokok yang saling berlingkar atau dua ekor ular yang membelit paksi tengah. Ialah Caduceus, tongkat dewa Hermes, yang juga digambarkan sebagai sebatang tongkat yang dililit oleh dua ekor ular. Simbol purba penyembuhan dan perantaraan ini tiba-tiba menemukan intipati fizikalnya pada peringkat mikroskopik. Itu sendiri adalah pohon kehidupan dalaman kita. Pada akarnya tersimpan maklumat berjuta-juta tahun evolusi dan semua nenek moyang kita. Batang dan rantingnya pula adalah program pembangunan kita, bermula dari sel tunggal hinggalah menjadi organisma yang paling kompleks. Maklumat yang terkandung dalam DNA diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, memastikan keabadian bukan pada individu tetapi pada kehidupan itu sendiri. Justeru, sains tanpa disengajakan, telah kembali kepada simbol purba yang paling tua dengan menemukannya di intipati sel hidup. Mitos dan realiti bertemu di satu titik. Mari kita lihat pohon kehidupan ini dari sudut pandangan psikologi, terutamanya melalui ajaran ahli psikologi Switzerland, Carl Gustav Jung. Jung memperkenalkan konsep arketaip, simbol-simbol universal yang tersimpan dalam ketidaksedaran kolektif umat manusia. Menurut Jung, pohon kehidupan ialah salah satu arketaip yang paling berkuasa dan paling utama. Beliau menamakannya sebagai arketaip jati diri, self, simbol keutuhan peribadi, yakni penyatuan antara sedar dan tidak sedar. Sama seperti sebatang pohon, personaliti kita mempunyai bahagian yang ketara, iaitu ego dan kesedaran kita, batang dan dahan, serta bahagian yang tidak kelihatan tetapi sangat besar dan penting, iaitu ketidaksedaran, akar. Proses pengindividuan atau proses menjadi diri sendiri yang sejati, menurut Jung, adalah proses mengintegrasikan bahagian-bahagian ini, mewujudkan hubungan antara atas dan bawah. Seseorang mesti menjejak ke kedalaman akar yang gelap, bertemu dengan bayangan atau sisi gelap. Mereka, Nidherger Sinaga, demi mencapai kebijaksanaan dan kekuatan. Selepas itu, energi ini perlu diangkat ke atas menuju cahaya kesedaran.
Pohon ini juga melambangkan pertumbuhan, transformasi dan realisasi diri. Sama seperti sebiji benih yang mengandungi potensi untuk menjadi seluruh pokok, setiap individu juga menyimpan potensi untuk mencapai jati diri mereka yang utuh. Pada dasarnya, psikologi Jungian menawarkan laluan yang sama kepada manusia moden seperti yang dilalui oleh para syaman dan ahli mistik melalui ritual, iaitu perjalanan merentasi pohon dunia dalaman diri mereka sendiri. Tidak hairanlah simbol yang begitu kuat dan pelbagai dimensi ini menemukan tempatnya dalam budaya moden, terutamanya dalam genre fantasi. Penulis dan pengarah filem secara aktif menggunakan arketip pohon kehidupan untuk mencipta dunia fiksyen mereka. Ambil contoh pokok putih gondor dalam The Lord of the Rings oleh J.R.R. Tolkien. Ia melambangkan warisan diraja. Layu pokok itu menandakan kejatuhan kerajaan, manakala tunas baharu di akhir cerita memberikan harapan untuk kebangkitan dan kedatangan raja baharu. Tolkien, sebagai seorang profesor bahasa purba dan mitologi, memang memahami sepenuhnya kedalaman simbol ini. Atau, mari kita lihat filem Avatar, arahan James Cameron. Di pusat dunia kaum Na'vi, berdiri pokok roh, Tree of Souls, yang gergasi. Ia bukan sekadar tumbuhan, tetapi satu organisma hidup yang menyimpan memori semua generasi, menyatukan setiap kehidupan di planet itu dalam satu rangkaian saraf yang tunggal. Ini adalah rujukan terus kepada konsep pohon kehidupan sebagai sumber perpaduan dan memori kolektif. Dalam permainan video popular World of Warcraft, terdapat seluruh kaum Night Elf yang tinggal di atas pohon dunia yang sangat besar, Nordrassil, yang memberi mereka keabadian. Contoh ini membuktikan bahawa mitos purba tidak pernah mati. Terus hidup dalam imajinasi kita kerana ia menjawab keperluan asas kita untuk mencari hubungan, makna dan perpaduan dengan dunia. Kita telah meneliti pelbagai rupa pohon kehidupan. Namun, apakah benang tunggal yang merentasi dan menghubungkan kesemuanya? Benang itu adalah idea tentang keterhubungan. Pohon kehidupan ialah lambang universal bagi penyatuan unsur-unsur yang bertentangan. Ia menyatukan langit dan bumi, yang atas dan yang bawah. Ia menggabungkan semangat, roh dan material, jirim. Ia menyambung masa lalu, masa kini dan masa hadapan, ibarat tiga non di pangkal Yggdrasil. Ia menyatukan yang kudus dan yang fana. Ia menganyam kelahiran, kehidupan dan kematian menjadi satu kitaran yang utuh dan tidak terputus. Ia mengaitkan individu dengan kaumnya, dan kaumnya pula dengan seluruh umat manusia serta alam semesta. Dalam dunia yang sering kita rasakan terpisah, berpecah dan penuh huru-hara, gambaran pohon kehidupan mengingatkan kita tentang kesatuan fundamental dan mendalam bagi semua kewujudan. Beritahu kita bahawa kita bukanlah entiti terasing, tetapi hanya daun pada pohon besar yang satu. Setiap budaya, setiap agama telah mencipta versi unik simbol ini, menghiasinya dengan mitos dan perincian tersendiri. Namun, intipati utamanya tetap sama. Ini membuktikan bahawa pada teras semua pencarian umat manusia, terdapat hasrat yang sama untuk mencari tempat kita di kosmos dan merasai keterhubungan yang mendalam dengannya. Jadi, kita dapat lihat bahawa pokok kehidupan bukanlah sekadar satu simbol di antara banyak simbol yang lain. Ia mungkin simbol yang utama, arketip teragung dalam sejarah budaya manusia. Ia muncul sejak fajar peradaban di Mesopotamia dan terus kekal relevan, hidup dalam paradigma saintifik abad ke-21. Ia menyatukan visi-visi perubatan tradisional, shamanisme,
dan doktrin teologi yang paling ketat. Ia berfungsi sebagai tunjang bagi empayar dan juga alat untuk transformasi diri. Apa yang ia sampaikan tentang diri kita sendiri, ini menunjukkan bahawa jauh di dalam kesedaran kita tertanamnya keperluan asas terhadap struktur, susunan dan makna. Kita perlu melihat dunia bukan sebagai timbunan fakta yang rawak, tetapi sebagai satu sistem yang bersepadu dan saling berkait. Dan imej pokok itu memenuhi keperluan ini dengan sempurna. Ia memberikan kita paksi menegak yang menghubungkan kita kepada sesuatu yang lebih tinggi dan juga sesuatu yang lebih mendalam. Ia memberikan kita paksi melintang yang menghubungkan kita sesama manusia dan dengan alam semula jadi. Ia memberi kita rasa berakar umbi, perasaan menjadi sebahagian daripada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar diri kita yang kecil. Dalam dunia moden, di mana banyak kepercayaan dan tradisi lama mulai hilang kekuatannya, arketik purba ini boleh menjadi sumber inspirasi dan sokongan yang baharu bagi kita. Ia mengajak kita untuk mengingati kesatuan kita dan tanggungjawab kita untuk memelihara pokok ini, iaitu planet kita sendiri. Pada penghujungnya, pohon kehidupan bukanlah entiti luaran. Ia adalah refleksi diri kita sendiri. Setiap daripada kita adalah mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos. Sistem saraf kita dengan batang pusatnya, saraf tunjang dan urat-urat saraf yang bercabang menyerupai pohon. Sistem peredaran darah kita dengan arteri dan urat nadinya juga adalah sebatang pohon. Peparu kita atau pokok bronkial menghirup kehidupan sama seperti daun pohon menyerap cahaya. Kita berakar di bumi yang daripadanya jasad kita terbentuk dan kita menjangkau ke langit dengan fikiran dan aspirasi kita. Hidup kita adalah proses pertumbuhan, pembungaan, menghasilkan buah dan akhirnya layu sama seperti kitaran hayat pohon. Memahami simbol pohon kehidupan bermakna memahami diri kita sendiri. Menginsafi diri sebagai pohon ini bererti mencapai keutuhan, menyatukan semua perkara yang bertentangan dalam diri, naluri dan semangat, kegelapan dan cahaya, jantan dan betina. Ini bermakna mencari pusat diri kita, paksi kita yang tidak akan membiarkan badai kehidupan mematahkan semangat kita. Dan mungkin inilah rahsia utama yang telah disimpan oleh simbol ini untuk kita selama beribu-ribu tahun. Ia bukan terletak pada teks purba atau di dunia yang jauh. Ia berada di dalam setiap diri kita, menunggu untuk kita temui dan biarkan ia berkembang. Sungguh satu pusingan yang tak terduga, kan? Kita mulakan perjalanan kita dari fjord-fjord ganas di Skandinavia, tapi akhirnya kita tiba di struktur lingkaran berganda DNA dan jauh ke dalam psikologi kita sendiri. Kita saksikan bagaimana satu imej yang sama, pokok kehidupan, bercambah merentasi budaya dan zaman yang sangat berbeza, ibarat akar yang sangat kuat menembusi ketebalan masa. Bermula dari Yggdrasil, tempat Odin mencari kebijaksanaan melalui pokok Sephiroth Kabbalah yang merupakan peta penciptaan ilahi, hinggalah ke pohon Bodhi di mana Buddha menemui pencerahan. Ternyata simbol ini bukan sekadar lukisan yang indah. Ia adalah bahasa universal yang digunakan oleh manusia selama ribuan tahun untuk menjelaskan perkara yang paling penting, struktur alam semesta, sifat ketuhanan, perjalanan roh manusia dan intipati kehidupan itu sendiri. Ia menunjukkan kepada kita bahawa di sebalik semua perbezaan kita dalam ritual, dogma dan nama-nama Tuhan, terdapat satu intuisi asas yang sama. Semuanya berkongsi kesedaran tentang hubungan antara segala yang wujud. Pokok kehidupan adalah bukti bahawa
kita semua adalah ranting dari pohon yang sama, menerima nutrien dari akar yang tunggal. Dan kesedaran inilah mungkin pelajaran yang paling berharga yang boleh kita peroleh daripada simbol purba ini pada hari ini. Saya amat berterima kasih kerana anda sudi mengikuti perjalanan ini bersama saya. Jika video ini telah mencetuskan pemikiran anda, sila berikan like dan langgan saluran ini agar anda tidak terlepas kajian-kajian baharu yang akan datang. Sekarang, ada satu soalan untuk anda. Dalam budaya, manakah imej pokok kehidupan ini kelihatan paling mendalam dan memukau bagi anda? Atau adakah anda melihat manifestasinya dalam kehidupan anda sendiri? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Saya sangat teruja untuk membacanya